Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gandakan amalan di 10 akhir Ramadan. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah di sepanjang bulan Ramadan ini kita akan berusaha untuk meningkatkan amal ibadah yang akan menjamin kita di akhirat nanti. Antara amalan yang perlu kita tingkatkan di akhir 10 Ramadan, yang pertama ialah banyakkan membaca Al-Quran. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu ayat dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan digandakan 10 kebaikan. Dan misal seumpamanya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf dan mim itu satu huruf. Amalan kedua yang boleh kita gandakan adalah memperbanyakkan berzikir, beristighfar dan berdoa. Sepanjang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengamalkan satu doa yang berbunyi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Yang maksudnya, ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun dan sukakan pengampunan, maka ampunilah daku. Amalan yang ketiga adalah beriktikaf di masjid. Apakah yang dimaksudkan dengan iktikaf? Iktikaf adalah menetap dalam satu masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukumnya adalah sangat-sangat dituntut, iaitu sunat muakkad. Biasanya iktikaf ini dilaksanakan bagi seorang Muslim yang mumayyiz, yang suci, berakal dan menghalang dirinya dari melakukan syahwat kemaluan. Dalam satu hadis Al-Bukhari, Nabi SAW pada kebiasaannya beriktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sehinggalah baginda wafat. Selepas baginda wafat, isteri-isteri baginda meneruskan amalan iktikaf tersebut. Amalan keempat yang perlu kita sama-sama gandakan di bulan Ramadan, khususnya di akhir 10 Ramadan, adalah melaksanakan solat sunat tarawih dan solat sunat qiyamul lail. Kerana kita tahu bahawasanya dalam melakukan amalan solat sunat tarawih, kita akan mendapat pelbagai kelebihan di setiap malam tersebut. Dan amalan yang seterusnya adalah memperbanyakkan sedekah. Dengan bersedekah, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mengurangkan sedikit pun harta kita. Dalam satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Tirmizi, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang berpuasa tersebut dan tidak akan ditinggalkan ataupun tidak akan dikurangkan sedikit pun pahala dari orang berpuasa tersebut. Saya akhiri tazkirah saya pada hari ini dengan satu hadis riwayat Muslim yang berbunyi daripada Aisyah, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari terakhir Ramadan, tidak sebagaimana baginda bersungguh-sungguh pada hari-hari lainnya. #Ramadan dulu baru kamu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.